Ya. Apa khabar? Kak Afas, khabar baik? Sihat? Alhamdulillah. Kurus? Puasa? Alhamdulillah. Kurus juga? Alhamdulillah. Tapi just nice, hari tu lagi kurus. Okay. Lebih busy sikit. Nak cerita pasal apa? Baju jaka tadi Kak Afas dah cerita dah. Okay. So kita nak, okay. Throwback sikit lah. Throwback, okay. Abang Q dengan Kak Fas first time jumpa bila sebenarnya? First time jumpa? Saya sebenarnya memori agak lemah. Tapi Abang Q hebatlah. Dia punya memori hebat. Bila first time jumpa? Sekarang ni awak cakap yang awak tak ingat lah pertama kali kita jumpa. Bukan. Bukan. Dalam industri. Kan, dalam industri kan. Tapi saya FFM kan? Saya dah industri pun saya ingat. Astagfirullahaladzim. Dah, okey. FFM kan? Festival Film Malaysia. Festival Film Malaysia. Okay. Betul. Festival Film Malaysia. Saya menang pelakon harapan terbaik. Awak menang. Saya tak tahu tahun yang sama kita menang ke tak. Tapi saya menang pelakon harapan juga. Tapi saya tak tahu kita menang tahun yang sama ke tidak. Tapi pertama kali saya jumpa awak memang FFM. Yes, Festival Film Malaysia. Lepas tu, okey. Lepas jumpa tu, kami berkawan. Memang dah kawan lama sebenarnya. Dulu-dulu pun ada pasangan masing-masing. Betul. Ada pasangan masing-masing dan kita pernah double date, pernah keluar sama-sama. Betul. Ya, di zaman-zaman itu kemudian bertemu lagi berlakon filem Bola Gincu dulu. Lepas jadi Puteri Farhana, Amanku jadi Watak Ikan. Betul. Lepas tu Selamat Pagi Cinta. Selamat Pagi Cinta. And then Legenda Budak Setan. Itu tak ada scene. Sama-sama kan. Apa ni sama cakap. Same time. Okey, betul. So itulah ya. Kenapa saya banyak cakap? Kerana saya extrovert, dia introvert. Yes. Anda menggunakan saya untuk bercakap banyak ke macam mana? Saya tak pandai cakap sangat. Saya loading. Puasa. Ya. Ada yang tanya, scene halang-halang tu kenapa? Scene halang-halang? Itu macam ni cerita tadi tu? Dia macam saya mula-mula saya dapat tahu itu last scene kita tau. Last scene untuk cerita tu tak silap saya. The only scene yang kita bertemu. So dengarnya kalau filem tu dapat sambutan, dia akan buat second part. Second partnya itulah dia bagi hint kita bertembung tu. Tapi tak ada second part. Punya second part dekat Jekyll. Ya. Second part dekat Jekyll. Bertemu kemari selepas berapa tahun lah sebab Abang Q pun keluar pada industri kan. Untuk fokus keluarga dia. Saya pun dengan keluarga masa tu. Dan Abang Q kembali balik. So macam tu lah. Halang-halang tu scene tu adalah the only scene yang kami ada dalam cerita Legenda Budak Setan tu lah. The only scene. Tapi kalau anda tengok balik cerita tu, sebenarnya watak Abang Q tu dia bercinta dengan orang lain, saya ada kematian suami. Tapi kita bertembung tu I don't know. Macam Abang Q cakap tadi ada kesenambungan. Sepatutnya second part. Kau dapat sambutan. Dapat sambutan pun tapi mungkin tak rezeki lah kat situ dah kan. Ada yang cakap Abang Q terus behave kan? Gila dia cikgu lah. Dia cikgu disiplin.